Assalamualaikum. Hari ni ada sebiji macam buat sandwich pun ada. Tapi tak tahulah guna untuk apa. Buat pancake pun boleh. Goreng telur pun boleh. Macam-macam boleh. Buat waffle pun boleh. So datang ni benda ni dia tak function. So dia punya brand ni Russell Hub. Okay, model dia 1788. Okay, Russell Hub untuk buat waffle lah. Okay, dia tak function. Bila kita on, sepatutnya lampu ni akan menyala lah, hijau dengan merah ni. Jadi dia tak menyala langsung. So no power. Kita akan buka tengok, check apa nama masalah punca dia daripada mana. Alright. So tak banyak sangat komponen yang ada. Thermofuse, thermostat, heater ni dia ada dua set ni belah bawah punya. Okey, kita akan check dulu dia punya winding heater ni ada lagi ke tak, thermostat function ke tak, thermofuse function ke tak. Kita check guna multimeter. Untuk check winding kita boleh set mode resistant. Check winding, check ring lah resistant untuk heater ni. Okey, ada lagi 15 ohm. Maksudnya heater okey lagi. Thermostat okey lagi, ada connection. So ini thermofuse kita boleh check kat sini. Sebelum tu kita check dari plug lah. Okay, untuk neutral punya terminal kita guna mode buzzer. Okay, neutral punya terminal guna mode buzzer. Okay, ada lagi dia terbalik ni neutral. Okay, kalau macam ni maksudnya fuse dalam plug ni okey lagi. So kita check thermofuse pula. Thermofuse tak bunyi. Sepatutnya bunyi lah. So kita suspect thermofuse ni rosak. So kita buka check untuk confirm dulu. Buka skru ni. Okay, ni thermofuse. So kita check continuity dia. Set mode buzzer. Kalau dia bunyi maksudnya okey lagi lah. Okay, thermofuse putih lah. Okay, so kita tengok dia punya rating temperature ni. Kalau nak tukar kena bagi sama lah rating temperature berapa dia punya temperature. Sekejap. Ya, kita zoom sikit. Okay, 10 M.
T282 250 volt. So temperature dia tu lah 240. So kita cari rating yang sama, T240 degree Celsius. Kita tukar tambah fuse baru. Okay, jom. Okay, so kita dah ada ni temu fuse baru. Okay, dia punya rating kena sama. Macam yang lama ni 240 dia punya temperature. Yang baru ni pun kena sama 240 degree Celsius lah. Kena sama. Okay, kita tukar baru. So yang ni kita potong dulu. Okay. Pastikan dia tak goyang waktu kita buat sambungan ni. Sebab tu saya guna dia punya sambungan ni guna clip. Jangan solder lah. Solder nanti dia punya tambang fuse panas. So dia akan putus tambang fuse tu. Okay, kita clip lah guna ni. Okay.
Okey, kita pasang balik. Alright. Okey, kita cuba on ya. Okay, bila on sepatutnya lampu ni nyala lah. Kita cuba dulu. Okey, dah nyala dah lampu ni. Okey, dah panas. Atas panas, bawah dah panas. So, alhamdulillah, daripada tak menyala apa, kita tengok lampu hijau ni menyala ke tak menyala. Bila dia dah menyala, maksudnya kita dah boleh start guna lah. Dia dah cukup panas. Okey, kita tunggu set. Panas. Kita tunggu set. Bila dia dah start hijau tu dah boleh pakai lah. Masak waffle ke, panggang ikan ke, boleh lah pakai. Okay, so lampu hijau dah nyala, maksudnya kita dah boleh start guna lah. Untuk buat waffle ataupun masak ikan ke apa-apa ke, pancake ke, boleh pakai. So itu saja perkongsian untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.